Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Albert Teng. Tadi saya telah membuat satu laporan polis terhadap Ngah Koming, pemimpin DAP, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Okey, berhubung satu kenyataan dia dalam bahasa Cina yang sangat melampau dan sangat serius, sangat berat. Okey, saya transit terjemahkan kepada bahasa Melayu. Apa yang dikatakan, masyarakat Cina harus berwaspada terhadap potensi bahaya walaupun dalam keadaan aman. Jika DAP hilang kuasa, PAS bertindak menghapuskan sehabisan masyarakat Cina. Jadi dia sebagai seorang peguam, mantan peguam, dan dia mempunyai pendidikan tinggi, dia seorang pemimpin politik. Inikah cara dia mau cari modal politik dengan menghasut bangsa Cina, berugut bangsa Cina dengan bahasa begini. Jadi dalam laporan polis saya telah menyatakan bahawa kenyataan beliau bersifat membawa kebencian, menimbulkan pemusuhan antara kaum serta menyebabkan kegentaran awam. Jadi beliau ni selaku seorang menteri, tapi beliau berucap dalam bahasa Cina dengan perkataan ayat begini. Namun apabila di dalam dewan, dalam parlimen, beliau menunjukkan sangat bertoleransi. Beliau berwayang seperti mesra kepada Islam. Baru-baru ni beliau kata apa di dalam kalimah Islam, beliau kata alhamdulillah di dewan. Alhamdulillah dalam dewan. Seolah-olah beliau ni mesra kepada Islam. Tapi di belakang dia guna bahasa Cina hasut orang Cina. Sebelum ni dia kata PAS menunggang agama. Untuk dia kata PAS hasut orang Melayu, hasut orang Muslim. Apa beza dia sekarang, apa yang dia lakukan? Dia menghasut orang Cina juga dengan menggunakan emosi, dengan panik masyarakat Cina, kebimbangan, ataupun kita sebut sebagai anxiety, rasa takut. Jadi dia juga menunggang sama. Apa beza dia dengan pemimpin PAS yang dia katakan tu? Jadi di sini saya berharaplah pihak polis mengambil tindakan siasat segeralah. Ambil tindakan. Ini memang melampau sudah. Apa yang dia sebut ni memang melampau sudah lah. Dan mungkin ada masyarakat tanya, Albert Teng, dulu kamu ni ada isu kes kamu sebagai pemberi maklumat yang mendedahkan skandal rasuah di Sabah. Jadi kenapa tiba-tiba sekarang kamu serang DAP? Betul, sebab DAP dulu melau-laukan dengan sentimen anti rasuah, lawan rasuah. Tapi apabila dalam kes saya tu, dia diam, dia bisu, dia pekak. Jadi di situlah saya memang marah dengan DAP. Saya sangat marah. 15 bulan ni apa dia buat, apa dia sebut. Diam. Lagi di Sabah dia kongsi pentas dengan pemimpin yang terlibat rasuah, dengan perasuah. Anwar Ibrahim puji lagi perasuah. Pegang lagi tangan perasuah, ketua perasuah yang mencetuskan ini modus operandi skandal rasuah ni secara terancang dan korektif. Jadi yang dia katakan dulu untuk lawan rasuah selama berdekad-dekad tu apa tu semua, itu bohong semua. Jadi sekarang ni saya memang tidak puas hati dengan dia. Saya cita-cita saya adalah mendedahkan salah laku mereka supaya seluruh masyarakat nampak apa yang sebenarnya mereka lakukan semua ni. Jadi untuk masyarakat Melayu, kaum-kaum Melayu semua, DAP ni di depan dia berwayang, dia ingat dia mau tunjukkan kemesraan dia tu dengan kaum-kaum Melayu, bangsa Melayu, tapi sebenarnya belakang dia tikam kamu. Dia menghasut dengan cara ini. Di kalangan orang Cina dia cakap lain, di kalangan orang Melayu dia cakap lain. Inilah kaedah dia, modus operandi dia sekarang. Negara kita adalah sebuah negara demokrasi. Jadi sebagai pemimpin DAP, kamu boleh marah PAS. Kamu boleh marah dasar dia ataupun pentadbiran dia ataupun ideologi dia. Apa yang sentimen dia dalam politik. Tetapi kamu tidak boleh hasut kata jika PAS berkuasa, kita akan dihapuskan. Bermakna kita akan dibunuh tau, dipancung tau. Sebagai seorang pemimpin DAP, apa yang kamu buat sekarang ni adalah sangat tidak bertanggungjawab. Kamu tengah memecah belahkan perpaduan. Jangan di dewan kamu berwayang, kamu mempertahankan perpaduan. Seolah-olah kamu ni memperjuangkan perpaduan. Tapi di luar ni, apa kamu buat? Kamulah sebenarnya dalang yang memecah belahkan bangsa. Kaum kaum di dalam Malaysia. Jadi telah melampau lah, memang melampau lah perbuatan beliau ni.
Saya rasa tak ada apa-apa yang saya boleh tambah lah daripada apa nama dia telah dikatakan oleh Saudara Datuk Abang. Cuma diketengahkan di dalam laporan ni menunjukkanlah ya, hipokrasi kerajaan sekarang ini ya, yang di mana walaupun mengatakan ingin mendukung prinsip perpaduan, ingin melindungi daripada sentimen-sentimen yang memecah belahkan ya, perpaduan masyarakat berbagai kaum dan agama di Malaysia ni. Tetapi di sini apabila mereka di dalam ucapan memberikan ucapan politik, dia punya sentimen itu berubah ya, terpulang kepada siapa yang mereka bercakap. Saya ini bukan satu perkara yang harus berlaku dan bukan satu politik yang harus diteruskan lagi di dalam Malaysia ini, dan kerajaan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim dan juga oleh mana lagi pemimpin daripada Parti Harapan membenarkan perkara sebegini berlaku. Harapannya daripada laporan polis ini. Saya harap pihak polis ambil tindakan segera. Siasat dia walaupun dia menteri pun kamu harus ambil tindakan. Itu yang penting. Sebab ini memang terang-terang, ini memang elemen hasut. Ini memang elemen hasut. Jadi harus ambil tindakan segera lah. Apa yang mendorong untuk melakukan polis? Sebab pihak DAP sentiasa membohong, menipu. Daripada skandal rasuah Sabah yang saya dedahkan, beliau mereka ni seolah-olah tutup mata, tak mau bersuara, diam saja. Jadi mereka bukan mempantas rasuah, mereka menyokong perasuah di Sabah. Bayangkan mereka bersama-sama dengan pemimpin 15 pemimpin politik berprofil tinggi sama-sama bekerja sama di dalam PIU yang lepas. PIU pada bulan 11. Tapi apabila dengan masyarakat Cina dia kata kita mau membantras rasuah, anti rasuah, itu semua mengarut itu semua bagi saya. Mereka sentiasa berbohong, berlakon. Jadi inilah saya tujuan saya membongkarkan benda ni dalam bahasa Melayu supaya orang Melayu tahu apa niat mereka, apa strategi mereka sekarang. Dalam laporan polis saya minta polis menggunakan section di bawah kanun keseksaan section 504 dan 505B kanun keseksaan Akta 574, bukan akta hasutan. Sebab dulu Pakatan Harapan kata, jangan, ini akta hasutan ni tidak betul, harus dimansuhkan. Oleh yang demikian, saya tidak pernah minta polis pakai akta hasutan. No, saya hanya minta polis menjaga siasatan di bawah kanun keseksaan 504 dan 505B, bukan akta hasutan. Dan baru-baru ni saya dah jumpa seorang peguam Chinese. Dia adalah seorang yang agak famous YouTuber lah, yang memang sekarang memang melawan kerajaan. Bukan melawan lah, dia sampaikan apa kesalahan kerajaan semua lah, apa yang silap kerajaan semua. Dia memang agak famous lah, memang famous. Jadi 2 hari lepas saya jumpa beliau kata, saya kata dengan beliau, bincanglah berkenaan isu ini. Jadi saya kata, kalau kamu campaign, kamu lawan Nak Komeng di Teluk Intan, kamu tanding, saya akan campaign untuk dia. Saya akan hari-hari saya akan duduk di sana untuk campaign untuk dia. Pastikan dia menang. Gitu.